Okay, dia pernah message saya pernah berjumpa dengan dia terserempak dan sebagainya. So kadang-kadang kami ada message, kami pernah buat live bersama. So walaupun Syed Saddiq di luarnya nampak begitu, tetapi ada juga kebaikan dia yang ada nampak kecenderungan dia. Saya tak mau cakap isu politik. Saya nak bercakap tentang isu you and me. Dan sebagai Muslim, I don't consider myself sebagai ustaz. Okay? Tetapi saya percaya bahawa semuanya dia bermula dengan formula pemikiran. Dia bermula dengan to remove the preconceived notions of certain thing untuk understand from that perspective. So bagi saya, insyaAllah, Space Dollar is someone yang ada kebaikan, banyak kebaikan dia boleh bawa, dan mungkin ada banyak benda yang kita boleh bincangkan. InsyaAllah. Ya. Maybe kita tally ke masa dengan buku tu release ke apa, lebih cantik insyaAllah. Ya, Betul insyaAllah. insyaAllah. Okay. InsyaAllah. So thank you so much. Finally soalan saya nak tinggalkan sebelum nak tanya sebelum kita end adalah, dalam banyak-banyak orang yang telah mengucap kalimah syahadah daripada yang bersama Firdaus Wong, bangsa apa yang paling ramai mengucap syahadah? Bangsa apa ya? Bukan dalam dunia, tapi in terms of bro punya experience saja.